Sengih molek tu muka tak sengih tu senyum. Tu muka terpaksa. Oh lama lah nyegata anaknya. Jalan jeng. Belah mana jeng kat yang masa ni nya kalau tengah hari gini tak duduk je jeng Oh lo bukannya pagi ni. Nak jeng. Dah buat apa? Oh lo menggata anak saat ni murid dak pergi sekolah. Duit sekolah. Ha lah pergi sekolah anaknya. Dia letak dah ke atas meja tu. Dia tak ambil kau. Dia letak atas meja saja. Mu ingat budak tu tahu. Dia duduk peringat ke dia. Dia duduk ambil tu. Cotek situ tu. Tak ambil tu. Alah, buat lapar budak tu pergi sekolah tu. Beli lagu mana? Alah, ingat kau dia ambil dah saat ni. Dia pun tak tolong ingat juga. Dah aku letak dah atas meja tu. Aku duduk di atas saat ni nya. Mu tu tahu kalau nak jatah anak gak pakai jatah aja gitu. Dia letak selepek atas tu. Budak tahu gaponya kena peringat. Lagi tak pergi sekolah kat 3-4 kali kena peringat. Piti sekolah. Oh lah, mu pun supaya lo juganya. Apa gak pergi apa aja. Tak nanya dah anak. Ambil dah kau piti kau botol air kau gap dia kau. Agak tinggal. Juga kena gata. Dah orang duduk letak dah 4 skala tu gak. Dah pun tak ada. Apa tak keluar tak dia tak ada nampak. Tinggal piti. Keluar apanya aku duk mandi turun-turun hak menggida. Nak suruh keluar. Oh lah kalau hak duduk situ tak apalah bolehnya keluar. Dah tak apa gata lah metah pula. Dah duduk gata lagi nya. Apa pula? Tunggu dia rehat lah nya. Oh lah pasal kena gemangi dia aku dalam kelas pula. Tunggu rehat lah. Wih cikgu lah. Alah, ganggu cikgunya. Alah, dalam 2 jam lagi dia nak rehat tu. Pagak menggata lah nya. Oh, loh. Dia baju hak beli mari meletak mana? Baju ke apa dia? Baju gaya tu lah hak beli di butik Amat Amre tu. Meletak mana? Oh, dia dalam mari lah buat apa? Oh, dia ambil aku nak suruh mu pakai metang. Ke apa dia? Saya aku pakai mula. Ha lah. Teradah mari ke? Pakai awak geria lagi, pakai gaya nu lah. Alah, tu mu terak kedai ni aku nak suruh pakai di rumah ni. Alah, aku nak suruh mu pakai aku nak tengok sekali lagi. Pakai aku nak ambil video dengan gambar lah sikit. Aku nak buat story. Tak ada pasal pula dah nak kucing ranga balik. Dia duduk dalam mai duduk situ lah muka terang. Alah, tak apa. Pergilah ambilnya metanya. Alah, teram mula. Aku nak suruh mu duduk juru dinding tu meta aku nak ambil video. Moleklah dinding putih tu, pak aku nak ambil gambar sikit. Aku apa dia? Alah, aku nak masuk story lah. Alah, pasal aku tak tahu aku beli baju di butik Amat Amre. Apa nak kita cerita kat orang habis? Kita beli baju Amat Amre. Alah, aku bukannya nak menunjuk, alah kalau orang tengok kat weh, dia beli di butik Amat Amre, payah tanya aku, dia pergi beli juga. Alah, muka baju comel kain moleknya selesa. Apa salahnya kita royak etik kesesaing? Gila ambil metanu. Enggak, aku baru nak duduk baru balik atas anak sekolah. Pas nak pergi atas piti sekolah pula budak. Pas ni nak suruh aku gian pula baju nak suruh aku pakai. Oh loh. Bukannya susah pun naik tangga pergi ambil baju kat dalam mari ni nya. Alah, ketidak kat mulut selebih arek, duk goling kat situ juga pun. Pergi je lah ambil baju tu, pakai mula aku nak tengok. Mu gaya mula, mu pakai mula. Duduk juru dinding tu aku nak ambil gambar. Gila. Pakai lalu? Pakai lalu. Aku nak ambil gambar. Lepas ni aku nak buat story lalu ni. Pakai baju sudah lah. Alah, pakai pasal lalu lah dengan butai-butai dia tu. Alah, apa tak pakai lalunya? Alah, aku letih nak pakai pecak. Mu ambil gambar gitu sudah lah. Oh, loh lah. Orang nak suruh pakai lah baru nampak terletak molek. Ui, kotak pun cuma tengok. Oh, tak rugi kita pergi beli baju di butik Amat Amre ni. Dah siapa dia kata rugi? Mu tengok kotak dia apa eksklusif dah ni. Kalau nak beli kau mak ayah kita boleh ni, mu beli dah kau mak ayah. Tak boleh lagi. Dah molek nak beli hadiah ni sepenuh raya tahun ni. Aku pun nak beli yuk kau mang abah. Kita pergi di butik dia hok bang pun esok. Apa tak cari lalu hok mari kat Syaleh? Oh, selak belaknya payah nganuk gapo. Kita pergi hok bang lah pulak kita pun tak raja pergi lagi hok bang ni.
Oh, hok Syaleh. Adik nak pergi pulak esok. Kita pergi pulak lah esoknya. Munggu aku pun ada juga aku nak cari dalam 3-4 kala laginya. Aku baru pilih berapa kala gitu. Aku letih nak. Kalau nak raya, gini sama. Kalau beli pergi sekali bukan nak cari habis lalu dak. Nak pergi 2-3-4 kali pula. Pesing. Tidak duk rugi kalau pergi banyak kali pun. Jadi kau rugi banyak kereta tu lagi. Boleh-boleh deraknya. Tengok. Comel lah. Kain dia. Aku tak memang kena sungguh kok ni. Tak cuma tengok molek kain dia. Tak seduk buka lah. Burih kotak mula lagi cemar. Aku nak kelih je. Nak royaknya mu tengok ni butai dia tu. Nampak eksklusifnya. Kain dia tidak duk panah. Orang kata padan dengan reganya. Kualiti dia. Cuba pergi tak aku nak ambil gambar ni. Senyum lah kata pergi baju ni senyum. Royak mu suka ni. Beli baju ni. Enggak. Duk molek sikit. Sengih molek tu muka tak sengih tu senyum. Tu muka terpaksa. Lagu mana? Nak royaknya mu ni suka sangat ni. Mu dah pakai baju butik Amre ni. Gitu. Sini lagi. Wak saya gitu. Gitu paling enggak aku nak suruh buat video sikit-sikit aku nak story. Comel lah kain dia ni deh. Warna hijau ni pula kat. Nanti kita pergi carilah lagi berapa kala. Itu baru 3-4 kala. Moga kita pun moga puasa 30 hari. Jadi gak raya pun kena dah 30 pasal. Sehari sepasal. Moga kala dia pun lebih daripada 50 kala. Tak apa-apa je 30 pasal. Kalau kita tak gerak mana pun, orang mari raya mu kita. Nama dah Syawal tu tak kena pakai hari-hari, kena pakai baju raya. Orang mari nampak kita comel, kemah je. Muka baju ni pun muka dia selesa, tidak ada kata panah. Kain molek, meresak peluh, mudah kering gapo. Pakai pagi pas petang pun tidak nyapa. Tutup lah. Macik alium lagi nak basuh pula. Hak ni hak raya berapa nanti kita buat lain hak raya pertamanya. Dah beli ni untuk raya pertama dah ke? Raya pertama kau ni. Dah mungguk raya kemarin untuk raya pertama dah mana ni? Tak apalah kita tukar lain lah pula esok tu kalau kita pergi di bank itu. Aku percayalah ada kala-kala hak comel-comel lagi hak kita tak pilih tu. Aku tak tahulah fikiranmu lagu mana. Kemarin lain, hari ni lain. Pas esok lain pula, pas tulak lain pula. Mari, sipen-sipen. Aku 2 kali apa mula. Hari ni beli, hari ni nak terang. Boleh duduk tebe-tebe, kaya-kaya, tak apalah. Dah aku tu lebuk dah aku teranya. Kok mung yang tu atubik kemah duk tok dalam mari. Awak anak ni mesti sipen lah. Cuma nak galah ke mananya? Jatah pergi sekolah anak lah. Dah gigi lah lewat dunia. Berapa pula. Sipin-sipin dah duduk ni ya. Karya pula. Anak klik karya lah. Aku suruh dia terang. Pening aku.